Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. So untuk video kali ni kita nak buat video simple sahaja. Kita nak buat cek handphone Pak Su, Caca dan saya. Sebenarnya dekat-dekat akhir tahun ni, kondisi handphone kita nak tengok lah handphone kita macam mana. Handphone Pak Su kan, handphone Pak Su ni pun agak-agak dah nyawa-nyawa ikan jugalah. Yang ini tak nyawa. Sini tak nyawa. Memanglah handset tu pun ada nyawa. Ini tak jadi, ini ikan, ini tak jadi ikan. Oh, pula. Okey, korang rasa sebelum kita nak teruskan video sebelum kita nak teruskan video cek handphone masing-masing, bukan cek dalam dia tahu, just luaran kita nak tengok cantiknya berjaga. Lepas tu wallpaper macam tu lah, kita nak tengok macam mana dia jaga kan. Gitu. Faham tak? Faham. Okey, so sebelum kita nak teruskan video ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, komen, share dan aktif lonceng bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tak apa tunggu lama, mari kita start. Okey, tak perlu lama, mari kita start. Kita akan cek satu persatu. Okey. Kita mula dari Caca. Pak Su dah letak handset. Mama dah letak handset. Handset kau dengan iPad kau mana? Pergilah ambil. Astagfirullahaladzim. Tadi suruh ambil. Itulah. Main je. Borong dia apa bawa ni? Sini mana? Okay, ni Caca punya ya korang Kita akan cek Caca punya last sekali. Last okay, so ada berapa barang kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lah. 8 lah. 9. Pandai. Okay korang, so and the first one saya nak tunjuk handphone saya yang paling lama saya pakai. This one ni iPhone 11. Nombor 11. Ini iPhone 11 korang. Ni iPhone 11 saya. Ui, cantik. Saya tengok bahagian depan pun dah macam ada. Tak pandai jaga. Tak pandai jaga. Mana ada hari tu Caca jatuh kan? Salah baby. Caca jatuh kan hari tu. Mama salah cakap. Ni korang gambar depan saya. Nampak tak? Lepas tu ni handphone kerja saya tau. Inilah handphone dululah. Inilah handphone saya record. Inilah handphone saya edit dulu. Perjuangan. Sekarang ni iPhone 12. Cantiknya. Ni iPhone 12. Paper saya biasa je sebab ni asyik kerja. Tapi sekarang cantik. Lepas tu korang, ini handphone ketiga untuk saya live apa benda. Saya tak upgrade lagi. InsyaAllah nanti saya upgrade. Sebab macam tak penting pun. Ni iPhone 15 Pro Max. And then wallpaper dia. Ni wallpaper dia. Wow, cantiknya. Sekarang macam itu. Bukan besar. Itu je lah yang ada tapi okey lah kat sini. Skrin dia masih okey. Dia masih okey. iPhone 12 ni saya tak pakai screen protector. Yang ini screen protector dia je yang problem. Luar ada. Kau buka. Kejap aku tengok macam dalam dia je kena ni. Alah. Tak. Dalam dia. Tak. Luar dia kena tukar ni aku dah ni. Aduh, problem lah Caca. Rosak lah tu. Okay, so handset Pak Su ni, handset Android Pak Su ni, ini dah lama dia pakai ni. Dari 2000 berapa kau beli ni? 2001. Tombol dia pun macam dah tenggelam timbul ni. Tak boleh tenggelam lah. Pasal macam mana? Sentuh macam tu je? Sentuh. Aset canggih macam tu. Bateri 100. Ni wallpaper. Wallpaper tak nampak. Wallpaper dia tak nampak kan korang kan. Lepas tu belakang dia macam ni. Lain macam ni lah handset yang dia main ML apa semua. Entah apa-apa entah. Belakangnya dia tak ada cover Tak ada macam itulah. Yang ini nyawa-nyawa ikan. Yang ini nyawa-nyawa kucing. Itu cantik. Depan ni pun dia kan sebenarnya skrin ni dah tertanggal dah korang. Tapi dia gam pergi dia handphone. Gam gimana? Okey, ni handphone apa ni? 13 ni sama ke kamera dia?
Kamera lagi besar ni sama je. Tak ada beza pun. Tukar je lah. Nama je tak ada beza ni. 13 Pro Max. 13 Pro Max. Tapi macam lagi sedap pegang ini. 13 Pro Max korang. So wallpaper dia ini je handphone Pak Su. Janganlah pegang si orang. Kau kan ada set sendiri. So tak ada gambar awet apa-apa tak ada. Saya pun tak letak gambar apa-apa. Saya letak gambar itu je. Itu handphone kita orang dah check dah. Okey kan? Betul. Cantik kan? Korang komen handphone siapa yang paling okey, yang paling terjaga. Paling terjaga. Baby. Okey ni. Ni nyamu-nyamu ikan. Ini handphone Caca, handphone baling-baling ayam. Bateri pun tak ada. Tengok. Apa betul kau ni? Tak pandai jaga. Tengok. Bateri nampak lambang bateri tu kosong. Tengok kita ada semua. Hidup. Bateri penuh tu 100. Kalau 80 banyak. Kau tinggal rosak dah ini. Ni iPhone 8 Plus. Tak ada juga. Tengok ni iPhone 8 Plus dia ni. Ui, dah pecah. Allahu Akbar. Macam mana orang kau main? Tak pandai jaga. Ni bagi orang je lah. Ni kalau tak pandai buat apa? Kita bagi. Kita bagi barang ni jaga. Yang pandai jaga. Cas. Bagi penuh. Kau tu tak jagalah. Nah, langsung tak boleh hidup. Nampak lambang tu. Tengok. Dia suruh cas. Memang harus bagi orang ni. Bagi yang orang pandai jaga. Cas. Bagi penuh. Tak bagi kosong betul dia. Kenapa kau bagi kosong? Rosak lah. Apa? Ni iPad ni dia bagi orang juga lah. Tak pandai main jaga. ke tidak tadi ni? Main. Ya Allah. Nak tengok kotor. Belum sampai berapa bulan lagi. Dah kotor macam itu. Kotor skrin korang. Kau tak tahu pergi ambil tisu basah apa benda. Ya Allah. Ini korang tengok. Kotornya. Kau ni belum sampai setahun lagi. Korang tengok ni. Ya Allah. Kalau setahun aku rasa jadi lauk dah ni. Kalau setahun aku rasa dah dicampakkan dah. Ya Allah. Dengan masuk airnya Aisyah. Kotor ni. Tengok ni korang. Ni kotor lah. Melekat. Macam mana lah. Macam mana kau jaga kotor lah ni. Baby buat sendiri dah. Tisu basah mana? Tisu kering. Tisu kering mana? Tisu kering. Tisu kering. Ada? Ni. Ni. Aduh. Pandai jaga barang lah. Dah lah korang. Dia tak pandai jagalah. Bukan lagi lah. Kalau raya ni Allah jaga korang. Bagus. Untuk basuh yang tablet ni. Baby tak boleh main lagi tau. Baby tak pandai jaga. Kalau basuh pandai. Bagi basuh je. Okey dah. Dia setuju dah. Dia setuju. Okey baik. Tak main Bagus. lagi dah. Bagus kalau macam tu. Kita tengok. Tengok kotor. Tak perlu sampai setahun lagi ni. Dah minta ganti kotor-kotor ni. Okey dah. Sini. Tengok. Kotor tak bisa hilang tu. Ya. Tak boleh. Kenapa iPad mati? Kotor kau tengok ni. Kotor ni macam mana kau jaga main? Korang tengok. Belum betapa sampai beberapa kotornya. bulan dah ya. Dah. Mama tanya kenapa iPad ni tak boleh hidup? Kau rosakkan Mama tak nak beli lagi dah iPad ni last rosak Mama main tak dah beli lagi dah. rosak ni. Tak ada. Ni Mama tak tahu tau. Mama tak pandai jaga. Tak pandai jaga. Kotor barang. Dia nampak Tu tak lambang. ada. Ini pun bateri tak ada. Kita nampak Kosong. lambang Dapat, je. ini pecah. Ini kotor. Macam mana ni? Bagi penjelasan lagi ni. Penjelasan macam mana kita nak bagi Mama janji kalau benda ni boleh hidup, Mama hantar ke dia handphone besok. Kalau dia boleh hidupkan, bukan baby punya lagi. bagi orang lain, faham? Sebab kau tak pandai jaga barang. Pandai jaga tau. Faham ya? Faham tak? Kelaskan tau. Macam mana sekarang ni? Ini Man, ni kalau dah betul ni tak boleh ni. Aku takkan lama-lama tak ada terlambang ni. Kalau dia betul boleh, dia akan hidup tu lambang macam tu tau. Dia memang bagi raya lah ni. Dia main, dia lepas tu dia biar kadang-kadang. Memang aku bagi raya Itu lah. panas lah. Jadi panas, jadi jam. Memang aku bagi raya. Dah. Bukan baby dah tak boleh dah. Dua-dua ni pun dah rosak dah. Tengok bateri tak ada dah. Tak tahu Memang aku bagi raya lah kalau macam ni. Macam mana ni?
Macam mana? Macam mana ni nak kena betulkan kat mana ni? Tengok. Nak kena betulkan kat mana ni? Macam mana ni? Jawab, jangan diam. Kena betulkan kat mana ni? Kat mana tu? Macam mana tadi main? Kenapa boleh tak hidup? Mama boleh tak hidup ni Aisyah? Jawab. Jangan minta kat Mama lagi iPad atau handphone atau apa. Mama baru nak beli ke iPhone yang lain. Tapi kalau Caca tak pandai jaga macam ni, Mama tak jadi bagilah. Minta maaf lah, Mama cancel. Saya baru berniat nak bagi Caca something korang. Tapi kalau macam ni, saya dah tak jadi nak bagi dah. Bagi bakso. Sebab Mama bakso tak belikan pandai apa-apa. jaga barang. Bagi bakso lah. Okey. Aku amat nak call kawan Mama ni, hantar kat kedai bengkel dia boleh. Tak bengkel pula, tempat handphone boleh tak? Betul, bagi bakso. Tak boleh main tau. Hello. Ni dekat kedai gadget. Aku nak betulkan ni lah. Nak betulkan iPad Caca. Dia tak boleh hidup. Kenapa ya? Switch dia terbakar. Oh, ya ke? Panas sangat. Kuat sangat merah blok lah. Tengok. Ya ke, tak apa-apa. Aku betulkan kat kedai kau boleh tak? Berapa hari siap? 2 hari je lah macam tu. Okey dah tahu. Make sure check betul-betul apa yang rosak tu apa. Sebab nanti kalau dah elok nanti nak bagi sini Ryan. Aduh. Ryan Caca tak ada lah. Okey. Caca tak ada lagi lah. Okey. Besok Papa aku hantar. Aku bagi tahu lah ya. Okey, bye. Ikhlaskan je lah. Ikhlaskan tau. Tak apa lah. Biar lah. Okey lah korang, handset ni tak baik. Handset pula tab ni tak boleh nak hidup. Dia problem tentang LCD dia orang cakap. Tak tahulah apa benda. Jadi kalau dah elok benda ni, kita akan bagi Ryan. So Ryan pun boleh tengok open dengan lebih luas lah. Tapi Caca tak ada lah. Tak ada. Handset dia tak pandai jaga. Apa dia tak pandai jaga. Berabuk, berlemut. Dengan ininya. Ya Allah. Tak tahulah. Maksud tak boleh jaga apa dah. Tak payah. Ya. Ya? Faham. Selesai lah ya. Okey korang. So kita pun dah check handset saya. Tiga-tiga saya dah check. Pak Su punya dah. Caca punya. Tiga-tiga kita dah check ya. Semuanya tidak hidup korang. Jadi Caca lepas ni dah tak boleh. Bye-bye. Faham? Sabar tak, ikhlaskan je. Sabar, ikhlaskan tau. Sabar. Macam mana ni Kena buat apa ni kalau dah tak hidup macam ni? Hantar kedai lagi, cas lagi. Pening lah aku fikir macam ni. Betul pening. Jawab. Kalau Ryan dia pandai jaga. Caca tak pandai jaga macam mana ni? Barang ni tengok tu pun tak ada bateri. Macam mana? Mantu pun tak ada. Rosak lah tu. Base lentak je lah. Macam mana tak? Caca dah jaga betul-betul lah. Caca dah jaga betul-betul lah. Kalau Caca dah jaga betul-betul, kenapa benda ni tak boleh nak on? Kenapa tak boleh menyala? Kenapa dah kotor tu? Ya, betul. Macam mana tak bersih? Ni makan-makan jelap-jelap kat situ. Makan-makan tak cuci tak apa, terus pegang macam ni. Itu yang membuat rosak. Hari tu pun depan mata Mama kan terjatuh macam ni. Dia tak pecah. Macam mana tu? Baik tak pecah. Macam mana tu? Dia standnya kat TV. Dia standnya kat TV. Sekali jatuh pecah. Hari tu nampak aku je dah menggelupur. Tu kenapa? Macam mana tu? Okey, ni kalau hidup bagi Ryan. Okey. Setuju? Okey. Saya tekan button ni korang. Tekan banyak-banyak kali baca bismillah. Ikhlaskan tau. Okey. Tak apalah, 1, 2, bagi. 3. Kalau hidup rezeki lah ni. baru tau. Kalau tak hidup, aduh tak tahulah aku. Sabar. Weh! Hidup! Boleh hidup lah baby. Baby hidup. Tak rosak. Maknanya ini Ryan punya. hidup. Yeay. Tengok ni dah hidup. Baby, hidup. Mama prank. Boleh hidup. Ini untuk Yelah. Saja je Mama kena kau. Mama, aku tak anggap Mama nanti Mama Caca. Tak anggap Mama sebagai Mama Caca. Mama, Caca nampak baby. Caca dengan 3 orang. Sabar baby, sabar. Masuk. Dia orang yang suruh. Orang yang suruh baby. Bukan Mama baik lah. Kita anggap Mama jadi Mama baby. Habis korang yang suruh aku buat video ni baby. Korang tengok tu. Habislah korang. Saya tak tahu kau orang. Saya tahu Mama dengan batu je.
Tadi rasa tak nak kawan. Sekarang nak kawan pula. Tengok bateri dia tinggal 5 dah. Nak mati. Kena cas jam lah. Baru dulu. Matikan dulu. Matikan dulu. Okey korang. So Okey, kita korang. pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Prank kita berhasil. Membuatkan cakap menangis. Kasihan baby. Korang ni jahat tau. Ya Allah, kasihan. Okey korang. So kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tak Sampai Habis. Terima kasih. Kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube channel kita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.